hati-hati kalau ada mana-mana ejen produk pelaburan yang ajar tuan-puan untuk beli ataupun melabur dalam produk pelaburan mereka menggunakan 100% duit gaji daripada tuan-puan. Walaupun produk tersebut adalah produk emas sekalipun. Walaupun ejen tersebut adalah ejen emas public good. Ia bukan tentang mana-mana syarikat tetapi tentang prinsip. Sepatutnya tuan-puan, pelaburan ini tuan-puan gunakan duit lebihan, iaitu bila dah ada dana kecemasan 3 bulan pendapatan. Lebih tu baru melabur. Dan simpanan ini tuan-puan pun tak ada orang simpan 100% daripada gaji. Apatah lagi melabur 100% daripada gaji. Sebagai contoh, simpanan tuan-puan minimum 10%. Kalau nak beli emas, beli 10% sahaja daripada gaji. Banyakkan sikit 30% ataupun maksimum 50%. Kalau ejen tersebut ajar tuan-puan tukarkan 100% daripada gaji beli emas, kemudian gunakan emas ni pergi pajak untuk dapatkan pinjaman, baru guna untuk belanja keperluan, tuan-puan berpotensi besar ejen tersebut hanya fikir duit poket mereka sahaja. Hanya fikirkan keuntungan. Dengar pun dah salah, kalau tuan-puan follow lagilah salah. Ingat pesanan saya tuan-puan, jangan beli emas 100% daripada gaji tuan-puan. Tuan-puan nak simpan emas, rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun dengan Public Gold. Terima kasih.